Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan semua di luar sana, Ustaz harapkan semua sihat, insya-Allah. Jadi alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi kesempatan bagi Ustaz Adel dan juga sahabat Ustaz Adel. Pada malam ini Ustaz Adel berada di Terengganu. Di Terengganu, saya berada di sebuah pusat pengajian tahfiz anak yatim as-siddiqi. Kampung Pekalan Maras. Di Pekalan Maras. Jadi sekejap lagi saya akan kenalkan kepada anda semua, dan insya-Allah kita nak beritahu dan kita nak wawarkan kepada anda di luar sana, insya-Allah. Ada perkara yang penting kita akan sebut. Tuan-tuan tengok dulu airline ni. Hanya RM20 satu loop untuk pembinaan Surau Abu Bakar As-Siddiq di Merang. Sudah cukup untuk kami. RM20 tidaklah besar, tetapi ia merupakan impak yang sangat besar kepada kami untuk pembinaan surau di sini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat boleh bayangkan jika sekiranya anak-anak tadi dalam keadaan mereka menggunakan surau daripada infak saudara-saudara, selagi mana mereka menggunakannya untuk semayang, berjemaah, baca Quran, berzikir dan seumpamanya, maka pahalanya mengalir kepada tuan-puan semua, insya-Allah. Jom sama-sama membantu membina Surau Abu Bakar As-Siddiq. Lagi cepat, lagi ramai yang mendapat manfaat daripadanya. Muslimin dan muslimat sekalian, nak tahu apa saham yang menguntungkan? Saham yang satu kali melabur dan keuntungan berpanjangan selama mana ia digunakan. Masya Allah. Jadi bersama dengan Ustaz hayakallah, saudara kita yang mana nama dia ni Ustaz Iwami bin Abdul Wahab. Sekarang ni Ustaz umur apa, Ustaz? Umur 48. 48, muda lagi. Sekarang ni Ustaz Iwami kita ni 48 tahun dah. Sudah berkahwin, dah ada anak dah. Jadi Ustaz Iwami ni tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan lah secara ringkas, Ustaz nak sebut ni secara ringkas sebab kita pun masa tak banyak. Jadi Ustaz Iwami sekarang ni dia mengusahakan satu pusat pengajian tahfiz, tuan-tuan. Tahfiz anak-anak yatim. Jadi Ustaz Iwami ni lah dia punya pengurusi sini dan juga sebagai mudir sebagai mudir di sekolah ni. Jadi tuan-tuan, sebagaimana tuan-tuan tengok iklan tadi, itu antaranya lah kita nak wawarkan. Jadi alhamdulillah, sebagaimana kita biasa baca ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ila akhir ayat surah Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Ustaz nak ambil satu perkataan sahaja, satu perkataan sahaja, iqra. Allah Subhanahu wa taala suruh kita suka apa? Suruh baca. Kalau kita nak cerdik, tidak lain tidak bukan cara dianya, kita kena baca, kena belajar. Jadi di sini kita terapkan, di sini Ustaz Iwami ni lah orang yang bertanggungjawab nak menerapkan kepada anak-anak kita di luar sana, iaitu mengenal ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz nak kawet sikit lah. Lagu mana lah Ustaz I ni? Mudah Pak Ustaz I boleh? Lagu mana lah Ustaz I? Ustaz nak tanya sikit lah. Lagu mana Ustaz I? Boleh Ustaz I secara ringkas Ustaz I ceritalah kepada kita semua sejarah lah sikit Bagaimana, maknanya sebelum ni sekolah ni tak ada kan Ustaz I? Tak ada. Tanah Tanah hotel ke lapis ni? Dia paya. Okey. Sebelum ni tuan-tuan, di kawasan ni tak ada gam satu. Jadi sekarang ni tersergam indah. Ustaz akan masuklah gambar sekolah ni semua. Tuan-tuan akan tengok. Tersergam indah dengan kelahnya, dengan asrama dia.
dengan bilik cikgunya, pejabatnya, ada maktabahnya lagi, penuh dengan kitab-kitab. Tersegat indah, comel. Belajar pun Masya Allah. Boleh belajar dengan selesa tuan-tuan. Jadi inilah antara usaha. Kak Ibu cerita sikit lain. Bagaimana boleh tercetusnya idea tu dan boleh terbinanya satu pusat pengajian ni yang Igoh ni. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertamanya saya ucapkan terima kasihlah kepada Ustaz Adam kerana mari ziarah pusat pengajian kita ni. Alhamdulillah lah. Ustaz Hamdan ni ataupun Ustaz Dan ni masa kawan duduk mengaji di Pakistan gitulah. Alhamdulillah lah. Jadi sebenarnya berkaitan dengan pusat pengajian dan tahfiz anak yatim ni, sebenarnya dia lebih kepada kebajikan lah. Lebih kepada kebajikan. Tercetusnya idea untuk menubuhkan pusat pengajian tahfiz ni, masa tu kita duduk mengaji di Pakistan lah. Jadi sistem pengajian tahfiz di Pakistan ni dia lebih kepada kebajikan. Jadi saya tengok masa dua mengaji di Pakistan gitu, institusi pengajian tahfiz dan pengajian kitab ni dia percuma. Percuma. Jadi saya bila balik tu saya terfikir macam mana nak buat satu pusat pengajian untuk membolehkan terutamanya anak-anak yatim dan pelajar-pelajar yang apa nama ni, yang tidak berkemampuan ni lah, untuk mengikuti kelas pengajian supaya mereka ni tidak tertinggal pengajian mereka. Ikut belajar. Maknanya gitu. Jadi saya mengaji di Pakistan tu, saya mengaji di apa nama Jamiah Abu Bakar. Jadi saya namakan Jamiah Abu Bakar tu dengan kelorang dia, As-Siddiq tu. Jadi saya ambil As-Siddiq tu, diletakkan nama dia jadi pusat pengajian As-Siddiqi hari tu. Jadi saya bila balik mengaji di Pakistan tu, saya khidmat dulu selama 7 tahun di pusat pengajian Islam Al-Faruqi. Bawa Ustaz Badrul Saleh yang juga apa nama ni, yang menghantar saya mengaji di Pakistan lah hari tu. Jadi khidmat, jadi saya banyak belajar daripada dia lah, segi pengurusan dan seumpamanya lagi. Kemudian selepas daripada tu, tahun 2012 saya mula buka atas nama pusat pengajian As-Siddiqi dulu. 2012. Kemudian 2014 baru saya mula banner pusat pengajian tahfiz ni lah. Bangunan dia ni? Bangunan ni. Memakan masa hampir 7 tahun jugalah nak buat siap ni. Makan masa lama lah nak buat ni. Pasal kita kalau boleh kita nak pusat pengajian kita ni, kalau boleh kita nak bagi dia, bila pelajar temari dia sudah ada, maknanya keselesaan dia. Jadi dia tak perlu lagi, kita pun tak fikir-fikir lagi nak tambah ke, nak buat apa ke, maknanya jadi komplit siap. Jadi Alhamdulillah, maknanya dalam 2021 maknanya pelajar-pelajar kita boleh mengikuti kelas pengajian di sinilah. Alhamdulillah, start daripada belajar. Dan memang kita tak ambil jurang lah untuk pelajar-pelajar yang mengikuti kelas pengajian kita ni. Jedang memang kita buka lagi, maknanya memang kita nak ambil kalau boleh sekurang-kurangnya dalam 20 orang pelajar saja, memandangkan dengan tempat kita dan kemampuan kita untuk menyediakan tempat pengajian tu kepada pelajar-pelajar kita tu. Bagi Ustaz maknanya untuk satu pusat ni berapa ramai boleh masuk lah untuk belajar? Pada peringkat awalnya kita nak ambil dalam 60 orang pelajar. Tapi oleh kerana kita pengalaman kita, pelajar lelaki ni dia tak sesuai dengan jumlah yang begitu ramai dengan kawasan yang sempit. Dia tak sesuai, terhad. Jadi habis ramai pun mungkin kita ambil dalam 20 orang pelajar saja. Tu pun kita ambil pelajar kita dalam umur 9 tahun sehingga 12 tahun saja. Maknanya untuk dia mengikuti kelas pengajian di sini, dan kita target dalam umur 15 tu dia orang akan habis
30 juzuk. 30 juzuk. Kemudian mereka akan ambil syahadah lah. Dan syahadah ni kita pula kita tak ambil di sini lah. Kita ada ada di tempat lain. Di antaranya ialah sekolah di Kuala Ketih, Mahat Tahfiz An-Naim di Kuala Ketih. Jadi kita akan hantar pelajar-pelajar kita untuk mengikuti syahadah di sana, pasal dia ada hubungan dengan Darul Quran Faisalabad di bawah Maulana Yasin tu. Jadi dia boleh ambil macam tu wifat madaris lah untuk pengajian tahfiz yang mendapat pengiktirafan daripada Pakistan lah, maknanya pasal dia ada hubungan. Dan tiap-tiap tahun Maulana dia ataupun korisat dia daripada Pakistan tu akan ambil imtihan kepada pelajar-pelajar dia. Anak-anak tahu, maknanya 2 tahun sekali lah dia buat. Jadi insya-Allah maknanya pelajar kita habis di sini dia akan sambung pengajian untuk syahadah untuk bahagian tahfiz tu, insya-Allah. Alhamdulillah. Saya maknanya sekarang ni apa panggil silibus maknanya mata pelajar dia lah yang saya ajar pelajar-pelajar sini antara dia sini pengajian dia tahfiz sepenuh masa. Pasal kita pakai sistem pengajian tahfiz di Pakistan. Dan di samping itu juga pengajian lain pun ada. Contohnya fiqh, tauhid, akhlak, bahasa Arab. Sampingnya tu tahfiz. Dan akademik pun ada. Akademik ada, kita mendapat khidmat daripada guru-guru terlatih daripada IPG yang berdekatan dengan kita lah. Dia akan bagi untuk pengajian akademik supaya, dan kita pun lebih kepada pelajar-pelajar kita ni, kalau boleh kita nak 3M tu lah, dan membaca, mengira, menulis, tu yang basic lah. Dan pelajar kita ni juga kalau dia nak mengikuti kelas pengajian, nak ambil SP, maknanya syarat dia orang ni habis, boleh syahadah, kemudian kita boleh maknanya menghantar mereka untuk mengikuti kelas pengajian selama setahun, mendapat pasal pusat pengajian kita ni dia berdaftar di bawah pejabat agama. Jadi pejabat agama memang menyediakan untuk pengajian untuk ambil SPM ni di tempat-tempat lain lah. Dan tempoh masa setahun, dan mereka akan boleh mengikuti dan boleh ambil SPM tu bersama. Boleh sambung lah mana-mana. Jadi sekarang ni Ustaz ada sebut kan, maknanya bagi sistem pengajian sini lebih kepada Pakistan sana lah maknanya begitu je dengan tengah pengajar dia ke? Maknanya Ustaz ambil orang kita alhamdulillah kita dah ada tenaga pengajar daripada Pakistan, cuma dia duduk di Malaysia ni hampir dalam 16 tahun lah. Lama dah dia boleh cakap Melayu, dah makan bulu belacan dah boleh dah. Cuma dia pernah maknanya mengikuti kelas pengajian sistem Pakistan, dan dia terak masuk dalam sistem pengajian kita di sini. Jadi maknanya benda tu, maknanya kalau pelajar kita pun nak menyambung pengajian ke Pakistan pun boleh juga, tak ada masalah. Pasal dia pun ada hubungan di Jamiah Darul Quran Faisalabad tu untuk mengikuti kelas pengajian sana pun okey juga, tak ada masalah. Maknanya kita kalau kita tengok Ustaz, kita tengok pelajar-pelajar hok menghafal Quran Ustaz, kita tengok dari segi dia duduk pun dia ada cara dia lah. Betul orang Pakistan ni, dan lebih-lebih lagi orang panggil sistem menghafal tu sendiri. Dia ada teknik dia. Sebagai contoh saya kan, kalau kita nak menghafal tentang budak-budak kan, dia duduk macam kan. Betul.
Hanggup. Oh, hanggup. Gitu. Maknanya kalau tak hanggup tu, ada masalah tu. Ada masalah. Dia koyak tu. Mungkin dia tak ingat ke ataupun dia terlupa ke. Dia Kalau koyak. dia lacak. Betul. Betul. Nampak? Memang kalau kita kata kalau budak kita sini dia masuk sebelum daripada subuh lagi pukul 5 dia bangun, kemudian dia masuk kelas, dia semayang lewat sikit. Dalam pukul 6.30 baru dia start semayang subuh. Maknanya kemudian dia akan ikuti kelas pengajian sehinggalah pukul 11.45 baru dia tidur sekejap. Kemudian pukul 2 dia akan start pengajian pula. Maknanya sini pun ada sahabat sabki. Ada sahabat sabki. Dan kita duduk tu memang kita tak akan dengar kelas tu senyap. Kalau senyap tu mungkin kau risap duk belebel tu masa tu. Kau risap duk belebel. Duk belebel ataupun duk ngepek kalau bahasa Kelantan. Tu maknanya. Memang mana sepenuh masa tu akan dia duduk dalam kelas kalau 3 jam dia akan mengaji. Macam kata tadi lah yang Ustaz Adam beritahu. Maknanya dia orang akan angguk duduk pun memang dia tak duduk bersela lah. Dia ada cara dia duduk tu. Memang dia kena tupu sebenar masa. Untuk pengajian hafazan. Maknanya panggil Pakistan betul lah. Pakistan betul. Tapi bila ustaz tu sendiri yang apa nama ni, yang Pakistan, kemudian dia duduk dia pun tahu jugalah keadaan pelajar-pelajar Melayu kita ni. Jadi pelajar Melayu kita ni memang dia adalah dia punya macam ke tadi, macam ke nasi kita kan, nasi arak ke nasi apa dia sudah jadi lain dah. Kita rasa lidah Melayu tu lain, dah campur dah. Dia tak pedas, dia tak apa. Dia ada banyak-banyak tu dah. Jadi setakat ni yang panggil apabila tertubuhnya pusat ni mestilah di sana kan saya banyak orang panggil pancaroba ataupun benda-benda yang mungkin menghalang saya untuk meneruskan. Biasanya benda-benda hak agama ni memang ada pancaroba dia lah. Orang panggil ada ujian dia lah. Betul. Bagaimana panggil saya setakat ni lah. Dia sebenarnya apa benda yang kita buat ni, memang benda tu Allah Ta'ala sendiri pun kata dah wala nabluwannakum maknanya ataupun Tuhan akan ujilah kita. Apa benda yang kita nak buat ni kadang-kadang dia nak uji keikhlasan kita, kesungguhan kita lagu mana. Jadi lagu-lagu mana pun kita kena hadaplah benda tu, pasal kita ada matlamat yang lebih besar lagi. Kalau kita duduk cara ibarat kata macam kita duduk jalan tu ada kemucuk, maknanya kita duduk layang kemucuk tu kita tak sapah lah kan atas patah tu. Jadi kita lalu sapah atas patah, kita ambil sadak tu kita kokok. Begitulah keadaan dia. Jadi ujian tu memang tak boleh lari lah. Cuma kita kena kuat, jiwa tu kena kuat lah. Maknanya kita ni yalah, kita kena ada hubungan dengan Allah Ta'ala, dan kita buat ni ada matlamat, ada tujuan dia. Dan kalau kita tak ada, orang lain pula ganti. Gitulah maknanya. Bukan. Jadi sekiranya lah ada di antara apa menentu sekarang ni dia berminat lah dia berminat rasa anak dia ni atas sini lah lebih kurang. Jadi nak ke mana dia punya pengurusan dia tu dia sebenarnya kita tak berat mana lah untuk pelajar-pelajar kita, sebagaimana yang saya beritahukan tadi. Maknanya kita setakat ni kita buka untuk pelajar laki-laki saja. Tak masuk dari segi ada temuduga. Dia pun lebih kepada ni je, lebih kepada pelajar minat tu sendiri daripada pelajar. Kalau keluarga saja minat nak atar, pelajar tu tak, masalah juga. Jadi walaupun dia tak pandai, ada pelajar-pelajar kita yang pada peringkat awalnya dia tak pandai. Quran pun memang dia tak reti baca. Jadi dia nak yang dia ada kesungguhan untuk dia nak mari mengaji. Jadi dia boleh ikuti kelas pengajian. Dia ada minat. Ada kita baca Nurani Kandar tu macam Iqra kita lah, tapi kaedah Pakistan. Dalam tempoh masa sebulan dia boleh baca Quran tu. Dengan kaedah dia itulah. Jadi maknanya tak payahlah untuk mengikuti kelas pengajian kita di sini. Pelajar kita yang lebih penting ialah kehendak diri tu. Kehendak diri yang utama lah. Yang kedua tu tak ada masalah kesihatan yang kronik lah, main sakit jantung ke buah pinggang. Kita sebenarnya ada pelajar kita yang
Yang seorang tu dia pernah mengikuti kelas pengajian di tempat lain, tapi masalah dia masalah buah pinggang. Jadi buah pinggang dia dia peringkat awal lah. Tapi ada temu janji sama selalu lah. Temu janji. Tapi keluarga dia tu selalu berulang alik lah daripada nak hantar dia tu jauh. Jadi saya jumpa dengan keluarga dia, saya tawarkan maknanya untuk kelas pengajian dia, maknanya duduk di sini lah, ataupun dia mengikuti kelas pengajian di sini. Jadi maknanya taklah kena bayar, selagi maknanya dekat daripada keluarga. Jadi dia pun kadang-kadang dia mari atur, kadang-kadang dia mari ambil bila pelajar tu sihat, dia duduk di asrama. Ada kita boleh ambil. Jadi setakat ni pelajar semua muslimin ya? Pelajar lelaki-lelaki. Setakat ni kita sedang buat akan dibuka cawangan di Merang. Kita akan buat untuk Lil Banak lah. Ada 3 luk tanah yang telah diwakafkan. Hampir 7 tahun dah Ustaz dah orang wakaf tanah tu. Cuma masalahnya dulu dia tak ada jalan. Jadi bila kita buat permohonan daripada JPKK melalui JPKK Merang Pantai tu, alhamdulillah maknanya ada jalan. Bila ada jalan tu boleh kita masuk di kawasan tanah kita tu, dan kita telah bersih dah, kita tambung, dan sekarang kita buat pagar, dan insya-Allah dalam tengoklah awal akhir bulan tahun ini ke ataupun awal tahun depan kita akan mula buat pasal yang pertama. Kita nak buat surat dulu. Kemudian diikuti ada bangunan-bangunan lah untuk apa nama ni, asrama bagi pelajar-pelajar perempuan pula, insya-Allah. Jadi Ustaz dah tengok apa? Ustaz sebut pasal nama sekolah kan. Anak yatim ada kan? Maknanya kalau anak tak yatim tak kan? Dia anak yatim ni kita memang kita niat tu niat pada peringkat awal untuk anak yatim sebenarnya. Dan jadi kita buka kota hanya 5 orang sahaja untuk anak yang tidak yatim. Kita akan buka juga. Contohnya macam kita nak cukupkan pelajar kita 20 orang. 20 orang. 15 tu anak yatim. 15 anak yatim, 5 lagi tu bukan kita yatim. Akan buka asnaf lah. Tapi kita lebih kepada anak yatim dulu. Pasal kota kita tak penuh lagi setakat ni. Kita utamakan anak yatim lah tuan-tuan. Lepas tu soal lagi saya sebut anak-anak yatim ni kita lebih kepada kan, dari segi pembelanjaan mereka, maknanya tidak libat lah, maknanya tak ada. Itulah ada anak sekolah tangguh semua lah. Ya, kita makna jadi orang ni mari pun orang kata mari bawa apa bawa diri je. Maknanya apa ni, segala kemudahan pakaian dia memang kita sediakan belaka. Dia mari mengaji je. Mari belajar saja. Dia makan pun kita sediakan apa. Dia mari mengaji, dia mari belajar. Itu je. Cuma kita ada orang kata aku janji jugalah. Oleh kerana dia melibatkan duit orang ramai ni. Jadi kita nak pelajar-pelajar kita ni supaya mereka menghargai sumbangan ataupun menghargai sumbangan orang lah. Kita ada buat perjanjian yang mana pelajar-pelajar kita kalau boleh kita nak supaya mereka ni duduk di sini sehingga umur 15 tahun. Maknanya tak boleh dia berhenti, tak boleh dia pindah di sekolah lain dalam tempoh masa. Itulah maknanya. Tapi jika sekiranya mereka orang kata pindah ataupun berhenti tanpa sebab, maka mereka akan kena bayar papasan balik lah. Dalam tempoh masa pengajian mereka tu. Maknanya jadi kita bukan nak ubuk ke, bukan. Itu perjanjian lebih lah, perjanjian dia. Pasal dia percuma, dia semua pasal dia melibatkan duit-duit orang ni. Kita kena jaga supaya dia boleh bagi komitmen. Pasal dia mengaji je sini. Dia tak perlu fikir benda-benda lain lah. Okay. Jadi setakat ni maknanya dari segi perbelanjaan apa tak ada masalah lah. Alhamdulillah setakat ni tak ada masalah lagi lah. Walaupun kita rasa Tuhan bagi setakat ni ngam-ngam cukup. Untuk lebih kurang dalam api, air, makan, minum
dah bayar kepada staf-staf kita hampir dalam 10,000 juga tiap-tiap bulan. Maknanya untuk kita ni belanja lah kita kata. Tapi setakat ni alhamdulillah lagi lah. Lepas tu dari segi apa, santapan pelajar tu bagaimana? Makan minum dia semua? Makan dia ni 3 kali sehari lah kita beri. Pagi dia makan lewat sikit pukul 9. Petang lepas maghrib. Lepas tu ingat lepas tu makan berat belaka ni. Makan berat kita makan. Nasi lauk. Nasi ke. Bukan kita makan kuih-kuih. Dah. Memang kita berat pasal dia. Lepas tu malam tu tengah hari pukul 2 dia orang makan. Pukul 1. Makna sebelum semayang kita semayang lewat sikit Ustaz. Kita semayang pukul 2. Pasal kita ambil macam ke sistem Pakistan, dia mazhab Hanafi ni dia tu sikit. Ke malam tu makan lepas maghrib lah. Setakat itu. Makan berat belaka lah maknanya untuk tu dia orang tu. Malam makan apa? Malam lepas maghrib lah. Cuma kalau macam ke lepas isyak tu dia boleh pergi dapur kucai-kucai. Mana-mana dia lah. Maknanya ada tempat kucai, ada gula, ada apa. 3 kali makan kan. Maknanya memang kata kalau pelajar masuk sini tak fikir apa-apa. Betul. Belajar je belajar tak fikirlah makan apa. Ada. Makan pun alhamdulillah setakat ni pun Tuhan bagi rezeki. Kita kata kalau ayam tu tiap-tiap minggu orang mari atas. Orang mari atas. Bukan ayam mari dia. Ayam proses dah. Yang siap dah bayar. Orang mari atas siap alhamdulillah. Macam kita masak. Dah hambat. Yalah. Masalah. Setakat ni rezeki gitulah. Maknanya saya pun banyak memberi penumpuan kepada pusat pengajian lah. Dulu saya pegang jawatan banyak juga ya, JPKK lah apalah. Jadi banyak. Jadi saya pun letak jawatan tapi beri penumpuan sepenuh masa untuk pelajar-pelajar. Dan saya pun duduk di sini lah. Saya pun duduk di asrama ni, duduk sekali dengan pelajar-pelajar. Keluarga pun makna khidmat untuk pelajar-pelajar sini lah. Maknanya gitu. Itulah orang kata tuan-tuan semua di luar sana, maknanya untuk kita nak khidmat untuk agama ni, bukan kerja yang mudah kan? Bukan kerja mudah. Lebih-lebih lagi kita nak mendidik anak-anak kita, tuan-tuan. Mendidik anak-anak kita untuk orang panggil mengenal kalam Allah dan lebih lagi nak menghafal kalam Allah. Itu antara orang panggil sungguh-sungguh murni, sungguh hebat. Jadi kita maknanya kita perlukan support daripada anda semua di luar sana. Support yang sungguh-sungguh lah, bukan main-main lah. Maknanya boleh kita pakak-pakak tolong, orang panggil pakak-pakak ringankan band dan pakak-pakak tolong pada Ustaz Iwan ni sekarang ni di sini insyaAllah. Lebih-lebih kalau tak boleh Allah 2,000 anda tolong doa. Betul. Nampak? Jangan kita malah. Buat agama ni jangan kita malah. Kita jangan bagi alasan Ustaz beri tak pun tak ada Ustaz. Jangan kata gitu Kita nak beri kepada orang panggil perjuangan ni tak perlu duit beribu-ribu berjuta-juta Ustaz nampak? Anak kita ada siap 5 ya. Dan yang paling penting doa kepada anda semua. Jadi saya maknanya sekarang ni dari segi macam kita kecil pasal market tadi ada tukang masuk. Ada tukang masuk. Yang paling sini. Habis Pakistan. Tapi yang alhamdulillah maknanya tukang masuk kita hafizah saya. Dan warden kita pun hafiz juga. Jadi boleh masak. Jadi macam kadang-kadang yang mengajar tahfiz tu kan, kalau bila dia ada keuzuran ke ada urusan luar ke apa ke, maknanya boleh diganti. Boleh diganti. Tukang masak boleh ganti, warden pun boleh tolong ganti, boleh tengok. Alhamdulillah. Dan saya sebenarnya yang nak jadi pengalaman bila kita khidmat dengan pusat pengajian Al-Faruqi hari itu. Saya pengalaman ni banyaklah pengalaman tu. Saya duduk di situ kadang-kadang jadi mudir. Jadi kadang-kadang jadi mudir, jadi ustaz, jadi tukang masak, jadi tukang kepu. Halal. Jadi habis. Jadi maknanya pengalaman tu
sangat berharga lah, kita sangat berharga. Sehinggalah dalam tempoh masa 7 tahun tu saya boleh belajar banyak benda lah. Jadi bila saya buka pusat pengajian pun, kalau ustaz tak ada pun saya boleh mengajar. Kalau tukang masak pun tak ada pun saya boleh tukang masak, tak ada masalah. Boleh lampu, boleh bakar api. Boleh. Jadi sebenarnya itu hikmah dia lah. Yang paling besar sekali yang saya boleh ambil ilmu ni daripada Pakistan lah. Pengalaman budak Pakistan. Pakistan ni kalau balik tak buka pusat pengajian tu bukanlah tak salah. Saya tengok kawan-kawan pun maknanya alhamdulillah lah banyak yang buka pusat pengajian. Lepas tu pun macam Ustaz Dan sendiri pun banyak terlibat dengan pusat lagi pusat lain. Masya-Allah. Yelah, maknanya ada sumbangan kepada masyarakat tu yang sebenarnya tak apalah tak buka ke apa ke, tapi sumbangan kepada masyarakat tu ada. Itu maknanya. Itulah panggil betapa besarnya kita panggil khidmat kita pada agama ni sangat-sangat panggil diperlukan kita kena tu kita kena keroh segala tenaga kita ada. Okey, setakat duit kita saya tenaga kita je. Kita kena tak politik pada agama tak. Insya-Allah. Maknanya ganjaran pahala Saya Ustaz Dan, pada peringkat awalnya memang orang tertanya-tanyalah nak buka pusat pengajian untuk siapa? Kata untuk anak yatim. Lepas tu berapa nak ambil diorang? Saya kata percuma. Dia kata macam mana awak nak buka pusat pengajian tu? Secara percuma, nak bagi makan diorang, nak gaji guru. Makna dia punya fikiran tu. Segi logik lah. Maknanya segi kita pun, kalau kita ni orang kaya tu lain lah. Kita ada bisnes ke, ada boleh tekan support. Dah kita sendiri pun. Tapi kita macam tadi Faiza azamta fatawakal ala Allah. Jika sikit kita berazam, kita tawakal. Kita buat. Tapi alhamdulillah dia ada berkat sebenarnya. Bila niat kita, lepas tu selagi kita jaga anak yatim pula. Jadi Tuhan bagi. Saya pun maknanya kita. Saya pun buka pusat pengajian pun bukan untuk saya sebenarnya. Dia lebih kepada untuk membuka peluang kepada masyarakat untuk sama-sama kita menyumbang. Saya ada tenaga, saya tu sumbang dengan tenaga saya. Ada orang yang ada ilmu, dia bagi ilmu dia. Kita yang ada keuangan, dia bagi keuangan mereka. Begitulah Ustaz. Maknanya gitu. Sehingga sampai satu tahap saya duk fikir, kalau boleh saya nak, ialah kalau benda tu macam ke benda yang bergolak di Palestin sekarang ni, ramai anak-anak yatim, kalau dia orang boleh mari tu di Malaysia tu, kita pun memang untuk menyediakan tempat untuk mereka. Saya pernah pergi di satu tempat di Tasik Puteri, Rawang. Ada pusat pengajian untuk kebajikan lah, untuk anak-anak yatim. Saya tengok ada 3 tingkat. Saya tengok tingkat 3 tu, saya temu dengan owner dia tu, muda dia lah tu. Dia bukan ustaz, tapi dia lebih kepada NGO ni lah. Dia kata sekarang ni proses untuk mengambil pelajar-pelajar anak yatim daripada Pakistan, daripada Palestin. Saya kata macam mana? Dia cerita lah. Kaedah cara gini-gini ada, dia baik dengan datuk-datuk tu. Jadi untuk memudahkan maknanya pelajar-pelajar ataupun anak-anak yatim yang boleh masuk Malaysia, dia menyediakan. Saya tengok memang dia nak buat sungguh. Memang tepat dia, tapi tak tahulah, saya pun lama tak berhubung dengan dia. Tempat ada dia memang dia stand by untuk anak-anak yatim di Palestin. Masya Allah. Saya rasa Masya Allah, mana boleh ke? Dia boleh. Dia cerita macam mana anak yatim itu boleh bawa ke Malaysia, dan dia setia dah tempat tu. Saya tak berhubung dengan dia. Jadi saya pada peringkat awal sebelum saya buka pusat pengajian ni, saya pergi ziarah tempat dulu. Tengok lagi segi pengurusan dia orang, keuangan, maknanya kebajikan. Jadi banyak saya pergi ziarah. Di antaranya pusat pengajian. Begitu. Saya pun rasa kalau boleh, saya pun nak buat ajar tu jugalah. Saya dulu selain daripada Kelah lah saya, daripada Kelah ni kita lebih tertumpu dalam ni lah, dalam pusat lah. Ada ke aktiviti luar setakat ni?
Aktiviti luar kita ada. Kalau program pelajar-pelajar kita ni taklah dia duduk jalan tak keluar-keluar. Walaupun kedai pun ada dekat-dekat, tapi kita tak buka untuk. Pasal dia orang ni macam ke waktu untuk dia orang ni terbatas sangat. Maknanya kalau dia buat khidmat, lepas khidmat dia riadah sekejap, lepas tu dia pun masuk masuk kelas apalah. Jadi hari Jumaat Sabtu saja masa yang lapang. Jadi biasa ni kita pergi hari Jumaat pun kita pergi ke kuliah-kuliah lah. Ada kalau dekat ni, dekat di Marah ni ada ustaz apa ni, Ruhaizam. Dia buat kuliah di situ, diikuti kelas pengajian di situlah hari Jumaat. Kadang-kadang kita pergi di Usila tu, kat Tok Guru tu, mengaji di situ. Hari Sabtu ni biasa outing lah, biasa budak-budak keluarga dia mari ke apa ke, nak pergi ziarah ke. Dan kadang-kadang ada kita bawa pergi pelajar kita pergi keluar. Macam ke bulan lepas kita bawa pelajar kita pergi ke tadilah Kuala Ketir. Untuk mereka mengikuti kelas pengajian selama 1 minggu di sana. Supaya dia ambil semangat. Dia duduk sini, dia tengok dia sama-sama dia 10 orang tu. Jadi bila dia duduk ke sana, dia pun tengok suasana pengajian ke, kawan-kawan dia ramai. Jadi bila dia balik tu, jadi rasa nampak ada perubahan lah. Maknanya benda yang kita tu. Di samping tu juga kita pergi ziarah ulama'-ulama', ustaz-ustaz ke ataupun pusat-pusat pengajian ke apa ke. Dan kita pun ada juga riadah main futsal budak-budak kita lah, ada maknanya gitu. Cuma yang setakat ni tak ada silat tu, tak ada lagi lah. Silat taekwondo tu tak ada lagi setakat ni. Transport apa tak ada masalah, pergi mari tu. Tak ada masalah. Cuma ada kenderaan yang ada orang yang wakaf. Bebenek tu je lah. Alhamdulillah setakat ni pun boleh kita pergi pun tak ada masalah. Nak sapa lah. Cuma bila nak pergi jauh-jauh sangat tu, kita biasa naik bah pasal bilangan pelajar kita 12 orang. Tapi dia kalau ada orang panggil besar kan? Memang kalau lagi besar tu lagi selesa lah. Lagi selesa. Boleh. Kalau ada jika sekiranya, kalau ada tu alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Tak ni panggil kita sama-sama panggil doa lah agar pusat ni akan terus berkembang. Betul ya. Dan generasi yang kita didik ni akan terus menimba ilmu Allah, dan mereka terus berjuang dan Allah Subhanahu Wa Taala tu kita nak jadi benda-benda perkara macam pengucu tadi tak ada. Tak ada. Biasa benda tu kita ada benda yang besar lagi lah untuk kita fikir. Sebenarnya Ustaz dia ada, kita ni paling, saya dulu dah buka pusat pengajian CDK ni untuk kelas pengajian budak-budak kampung. Masa tu hampir 100 orang pelajar lah, maknanya budak-budak kampung yang mengikuti kelas pengajian kita tu. Lepas tu bila kita dah buka ni, kita masih ada lagi, tapi orang lain di tempat lain lah. Di tempat lain, pasal yang bangunan yang lama tu kita dah bagi kepada tuan dia. Kemudian kita buat bangunan di surau tu kita akad 2 tingkat. Jadi sekarang ni pelajar-pelajar kampung duk mengaji di situ, di surau Al-Ikhwan Gong Sekolah Mengaban Teliput. Maknanya kelas pengajian untuk masyarakat lah, untuk orang kampung. Lepas tu di sini untuk tahfiz lah, untuk pelajar duduk asrama. Lepas tu yang saya katakan tadi, yang di Merang tu kita nak buat cawangan kita untuk kelas pengajian tahfiz lil banat untuk perempuan, dan kita buat surau di situ untuk kelas pengajian jugalah untuk masyarakat sekitar di Merang tu. Dan yang projek yang paling besar sekali yang kita nak buat tu akan datang, tak tahulah kalau panjang umur ke apa ke, ada nama Perkampungan Islam CDK kita nak buat. Tu tak tahulah, mungkin dalam perancangan, tapi tempat tak tahu lagi. Cuma kita ke arah tu lah. Pasal kita pun maknanya tenaga-tenaga pelajar-pelajar kita kalau jika sekiranya mereka ni dah habis mengaji, nak khidmat untuk kita di pusat pengajian kita, maknanya kita boleh, maknanya di sini pun ada, di tempat anak pun ada, ataupun di Perkampungan Islam CDK pun ada.
Siapa kita racang, kalau kita mati pun memang kena buat kubur situ. Lagi lain Lagi lain dah maknanya khidmat terakhir kita lah. Cuma kita ni kena niat lah. Bukan orang kata angan-angan, niat kalau kita kalau jika sekiranya ada umur kita berkesempatan, maknanya kita boleh buat. Kalau kita tak sempat pun, maknanya dengan niat kita tu Tuhan bagi pahala lah, insya-Allah. Insya-Allah. Teruskan insya-Allah. Jadi apa? Itulah tuan-tuan ya. Puan-puan, tuan-tuan di luar sana, maknanya sedikit perkongsian daripada pengurusi dan juga orang yang bertanggungjawab untuk pengurusan pusat tahfiz ni. Jadi maknanya mungkin akhir akhir dah perbincangan perkongsian kita ni. Dan Ustaz Aziz maknanya sangat-sangat apa panggil kerana ayat sangat-sangat maknanya berterima kasih lah kepada Ustaz Aziz, maknanya sanggup apa panggil menghabiskan jiwa dan raga tenaga apa semua untuk mendidik anak-anak kita di sini. Itulah. Jadi mungkin ada akhir kalang lah daripada Ustaz Aziz ni sebagai pengurusi sini, maknanya ada benda. Nanti Ustaz dia akan wawarkan iklan pasal surah ya, surah tu. Berapa 1 poin berapa? 1.5 juta. 1.5 juta anggaran projek tu. Surau di Merau Ustaz di Merau. Yang mana surau tu buat Ustaz akan buat dengan kayu apa? Kayu cengar. Dia punya kontraktor pun kita bincang dah kan? Bincang dah baru. Kayu cengar, Syah tuan-tuan. Lepas tu bawah tu buat dewan kan? Dewan besar. Dewan, insya-Allah. Jadi tu antara projek yang sedang sedang dilaksanakan oleh saya. Jadi kita nak wawarkan ni lah daripada anda semua. Hak mana nak ada duit lebih tu kan? Awak tak tahu lagi mana duit tu. Allah bagilah sumbangan untuk kerja Allah Subhanahu Taala. Tak tahu rugi apa pun sebab kita ni tak lama pun saya 60 lebih tu tak ada kan. Maka duit tu bagilah untuk agama Allah Subhanahu Taala. Insya-Allah. Maknanya duit yang kita bagi itulah kita boleh guna bila kita berjumpa Allah Subhanahu Taala nanti insya-Allah. Jadi mungkin ada sedikitlah kata-kata daripada saya untuk anak kita di luar sana, mungkin mereka mencari sesuatu. Okey. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebut iza mata ibnu adam inqata'a amaluhu. Bila seseorang anak Adam itu mati, maka terputuslah semua amalan-amalan dia. Jadi dia tak boleh nak semayang lagi, tak boleh nak buat ibadat lagi. Dan pahala dia pun terbantur, habis dah. Masa untuk nak beramal tu tak ada, habis dah. Kecuali 3, pahala dia akan mengalir. Yang pertama sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaat, kemudian anak yang soleh. Jadi kita buat di sini pun, itulah di antara orang kata matlamat tujuan dia, ilmu yang diambil manfaat daripada anak-anak kita yang kita belajar, anak-anak kita yang belajar di sini, yang kita didik di sini, atau persumbangan kita yang kita bagi kepada pusat pengajian. Dan anak-anak ini tak mestinya anak kita maknanya anak yang kita memudahkan untuk pusat pengajian mendidik pelajar-pelajar dia, itu pun di antara anak-anak kita juga yang mereka berdoa muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat tu. Jadi mudah-mudahan kita pun termasuk juga. Insya-Allah mana benda yang kita buat ni dia tidak akan rugi, dan Tuhan pun memang sebut pun kalau kita belanja untuk agama ke, maknanya Tuhan akan ganti dengan benda yang lebih, tak akan jadi fakir, tak jadi miskin, dan Tuhan akan ganti dengan benda yang lebih baik daripada apa yang telah kita sumbangkan. Yang itulah dan kena yakinnya, insya-Allah. Itulah kata-kata akhir daripada Tuan Pengurusi bagi pusat pengajian sedikit pusat tahfiz. Itulah mungkin insya-Allah saya akan letak nombor telefon apa semua untuk anda hujung nanti insya-Allah, dalam hujung nanti. Dan itu sajalah perkongsian kita. Semoga apa yang kita usahakan ini mendapat ganjaran pahala daripada Allah SWT. Jadi Ustaz dah akhiri perkongsian kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang baik daripada Allah SWT dan apa yang kurang itu daripada diri kami. Ya. Okay, wallahu a'lam.